Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama cikgu, Cikgu Nur Haniliana daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Enggam. Baik, kita akan teruskan kepada bahagian yang terakhir sekali, iaitu bahagian penutup. Baik, di sini cikgu akan terangkan sedikit sebanyak mengenai cara berpidato, khususnya pada bahagian penutup. Okey, jika kita lihat di sini, cikgu akan tekankan ada 6 tips utama untuk bahagian penutup dalam cara berpidato. Okey, yang pertama, murid-murid perlu mengulang semula isi utama secara ringkas. Yang kedua, murid-murid perlu berikan penegasan atau seruan. Yang ketiga, murid-murid boleh menggunakan kata-kata mempersonakan seperti ungkapan yang puitis, penuh emosi atau bersemangat. Dan yang keempat, murid-murid juga boleh menggunakan nada suara yang tegas dan yakin. Yang kelima, murid-murid boleh mengakhiri teks pidato dengan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir sekali, murid-murid juga boleh menggunakan penutup yang bergaya. Baiklah, bahagian seterusnya, cikgu akan tunjukkan contoh teks pidato untuk bahagian penutup yang bertemakan sains, teknologi dan inovasi. Kita mulakan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya tinggalkan satu pesanan. Jika kita ingin melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah pada wajah anak-anak muda yang meminati sains dan teknologi pada hari ini. Jika kita ingin Malaysia terus maju, maka kita, anda dan saya perlu menjadi sebahagian daripada perubahan itu. Ayo, bangkitlah anak muda. Mari kita cipta inovasi, pecahkan sempadan ilmu dan jayakan kemajuan negara berteraskan sains dan teknologi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.